Assalamualaikum guys and welcome back to Helonfa. So bagaimana cara dia untuk kita menambah alamat penghantaran di Shopee Apps. So pertama sekali korang buka dulu apps Shopee. Kemudian dekat bahagian sini korang klik Me. Okay, klik Me. Kemudian dekat bahagian sini korang tekan Settings. Dan tekan under My Account ada tulis My Address. So tekan My Address. Okay, kemudian dekat bahagian sini kita tekan Add New Address. Okay, kemudian kita boleh masukkan maklumat alamat kita lah yang kita nak post. Alamat baru ke, tak kisahlah, alamat kedai, alamat office ataupun alamat kat rumah. So korang boleh just isi dekat sini lah. So contoh saya ambil kawasan di Wangsa Maju. Okay, Wangsa Walk, Wangsa Walk boleh lah. Contoh nak post ke Wangsa Walk. So korang just search Wangsa Walk dan confirmkan diorang address kat bahagian sini, dekat map ni. Kemudian tekan confirm. Please confirm your map. So tekan confirm. Masukkan unit kalau perlu, kalau tak perlu tak payah. Kemudian boleh masukkan full name. Klik sini. Contoh nama Rahman. Okey. Phone number masukkan juga. Kemudian kita boleh set as a default address. So kalau korang set as a default address, setiap kali pembelian korang di Shopee, dia akan guna alamat yang korang dah setting ni lah. So dia akan jadi default address. Okay, kepikat address ni tak perlu sangat, biar je off. And then set as a return address pun tak perlu. Biasa ni untuk seller lah, dua ni. Okay, so label as work ataupun home. So kalau kat rumah korang boleh search home. Kalau macam ni Wangsa Walk kan, dia more to work lah. So tekan je workplace. Okay, kemudian tekan submit. Itu sahaja guys, cara untuk kita menambah alamat penghantaran dekat Shopee. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Helonfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.